Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so korang tahu tak pasal ada satu case yang berlaku dekat MRSM Kuantan yang dikatakan sangat-sangat viral dekat TikTok, dekat Twitter dan dia start daripada Facebook. Semua ni bermula dengan pengaduan seorang mak mangsa dan dia menceritakan kronologi apa yang dah jadi dekat anak dia. Aku rasa case ni memang sangat-sangat menarik. Budak ni memang ada masalah mental health tau. Dia macam, macam mana nak cerita sebab korang kena tengok dulu bukti-bukti yang mangsa dapat daripada pemangsa, pembuli itulah. Sebab ni kes buli kan. So kita akan tengok apa yang sebenarnya terjadi di dalam kronologi kes buli dekat MRSM Kuantan. Bila aku baca kan, ramai yang, bukan aku cakap tapi ramai yang cakap, ramai yang tuduh mangsa ni sebenarnya adalah pembuli. Faham tak? Dia berlakon jadi mangsa sebab nak keluar daripada MRSM. Wallahualam, aku tak nak tuduh siapa-siapa sebab kita tak tahu kan. Mana tahu memang betul benda tu jadi. Dan kes ini memang sangat-sangat menyeramkan bagi aku sebab tak pernah lagi orang kena buli dan dapat benda-benda macam ni. Semua yang pembuli tu buat, boleh katakan budak ni macam psycho tau. Antara contohnya adalah yang ni. Ini adalah video yang viral kat TikTok. Bukti-bukti yang mangsa kena daripada pembuli. Korang dah tengok kan? Scary gila weh. Aku bayangkan budak sekolah menengah boleh buat benda-benda macam ni. Tanda salib, ini ada tanda lamban-lamban syaitan, lamban-lamban Illuminati. Ada ke budak zaman sekarang yang boleh terfikir benda-benda macam tu? Kita akan baca kronologi yang telah dituliskan oleh salah seorang mangsa yang kena buli dekat MRSM Kuantan tu. Aku tak tahulah macam nak cakap ni kes buli ke apa sebab kita tak tahu siapa pelaku dia. Yang kita tahu hanyalah bukti-bukti yang telah disampaikan oleh mangsa yang terkena dalam kes ni. Okay, so ni adalah antara statement daripada mak mangsa. Kes ini telah berlarutan di MRSM Kuantan rasmi pada bulan Jun 2022. So kira 2 bulan lepas. Sehingga ke hari ini kami masih tak nampak penyelesaian, malah kes ini menjadi-jadi dan bertambah serius di mana anak kami dan beberapa pelajar lain berterusan menjadi mangsa perbuatan khianat. So kira macam dia bukan buli lah, dia macam perbuatan khianat. Ada orang sabotaj dia orang. Okay, so kita akan baca dia punya kronologi sampai habis. So benda ni start daripada 17 Jun 2022 hari Jumaat. Mak dia cakap, uniform sekolah anak saya berwarna biru dijumpai di Ampayan telah diconteng bersama-sama sehelai baju batik sekolah pelajar di dalam blok asrama puteri yang sama. Lepas tu anak saya telah membuat aduan. So masa mula-mula benda ni jadi, anak dia ni dah buat aduan kepada dia punya senior form 5. And then rokol diadakan untuk mencari pelaku tersebut. Tapi sampai sekarang dia tak berjaya. Hari seterusnya, hari Ahad pula, 2 hari selepas itu, uniform anak dia pula yang berwarna kuning dijumpai di Ampayan. Telah digunting di bahagian lengan. So kiranya pelaku tu ataupun pembuli tu buat khianat ke anak dia. Dia gunting baju budak tu tau, yang ada kat atas Ampayan. Budak-budak asrama kan, diorang selalu jemur baju dekat Ampayan lepas basuh baju. And then dia pergi gunting. Psycho tak psycho budak tu. Okay, anak saya telah telefon dan maklumkan berkenaan kes berkenaan dan memberitahu pelajar senior. Pelajar senior diorang cuba untuk siasat terlebih dahulu dan mencari pelaku sebelum diorang bagi tahu dekat warden. Hari seterusnya, hari Isnin, benda start hari Jumaat. Lepas tu hari Ahad, baju dia pula kena gunting. Hari Isnin pula, mak dia call ketua warden untuk follow up kes itu. Tapi yang peliknya, diorang tak bagi tahu ketua warden tau. Benda ni jadi tapi diorang tak bagi tahu ketua warden. Setelah disemak, pelajar senior cakap diorang cuba untuk selesaikan masalah tu antara sesama diorang. Kira diorang tak bagi tahu warden lagi. Seterusnya hari Rabu, mak mangsa call ketua warden untuk follow up dengan kes tu dan dimaklumkan diorang masih tak jumpa pelaku kes itu. Sehelai lagi uniform biru sekolah anak saya telah dijumpai di conteng selepas dia mengangkat baju di Ampayan. Perkara sama juga berlaku kepada rakan sebilik anak saya yang mana baju pijanya telah diconteng. Kiranya orang yang sama mangsa yang sama, baju uniform dia pula, uniform biru pula kena conteng. And then tumit mangsa tu pun kena juga.
Tu pagi. Petang pula anak dia jumpa dinding toilet diorang diconteng dan diorang terus bagi tahu dekat senior, and then senior diorang terus bagi tahu dekat warden. Something fishy sebab mangsa dia seorang je dekat sini dan juga roommate dia lah kan. Okey, hari Ahad yang hari yang sama, malam tu anak dia telah dipanggil oleh 5 orang warden, and then diorang menekankan anak saya dan dipaksa mengaku bahawa semua baju diconteng, digunting dan contengan di dinding tanda dilakukan oleh anak saya. So kiranya pihak tu memaksa dia untuk mengaku. Begitulah ceritanya hari Ahad malam tu. Sedangkan anak saya ni adalah salah seorang mangsa dan telah melaporkan semua kejadian senior, dan pihak maktab dan warden buntu tidak dapat mencari pelaku sehingga dipaksa anak dia ni sebagai pelaku. Seminggu selepas itu, roommate anak dia terjumpa ada selipar disusun dekat depan pintu bilik mereka dan pintu tandas diorang telah diconteng. So benda ni dia tak jumpa pelaku dia, tetapi benda tu jadi lagi berlarutan. Kalau aku lah kan jadi anak dia ni, aku dah paksa dah mak dia ni pindah sekolah. Tak nak dah aku sekolah kat situ. Dalam sekolah tu tak jumpa kan siapa pelaku dia tu. Ini baru dia potong, dia gunting, lagi dia boleh buat benda yang lagi teruk kan. Hari seterusnya, emak dia call timbalan pembangunan pelajar untuk bertanyakan perkembangan. Sebaliknya, diorang memaklumkan anak saya telah dirujuk kepada kaunselor sekolah dan mengalami anxiety dan mempunyai stress level yang sangat tinggi berdasarkan perbualan anak saya bersama kaunselor. TPPP juga mengatakan anak saya perlu dirujuk oleh pakar psikiatri. Faham. Dan seterusnya hari Jumaat, dia ambil anak dia balik ke rumah dan anak dia cerita kat dia telah dipaksa mengaku oleh warden untuk semua kejadian tersebut. Hari Ahad 17 Julai, mak dia ni dah bawa anak dia pergi jumpa pakar psikiatri kanak-kanak untuk benar-benar memastikan tahap kesihatan mentalnya. Berdasarkan clinical interview, doktor menyatakan anak saya sihat walafiat, tak ada ciri-ciri anxiety, depression dan stres seperti yang digambarkan oleh TPPP. So anak dia ni tak ada masalah pun lepas dia bawa jumpa doktor. 19 Julai, anak dia memang dah sihat, dah disahkan oleh doktor, anak dia memang tak ada apa-apa masalah. 22 Julai, mak bapak dia dah jumpa semua pengetua, timbalan pengembangan. Pengetua mengakui memang ada kesilapan daripada pihak maktab dan menjalankan siasatan. Okey, family dia dah buat laporan polis terhadap pihak maktab ke atas kes yang berlaku dan melibatkan anak kami setelah tak dapat menjalankan penyelesaian semasa pertemuan. Terus dia 5 Ogos dia dapat maklum balas daripada pihak maktab dan ianya sangat mengecewakan sebab siasatan berat sebelah hanya kepada warden maktab. Anak dia tidak dipanggil untuk keterangan. 7 Ogos 2022, 5 helai t-shirt aktiviti maktab berwarna biru telah dijumpai oleh pelajar senior di Ampayan telah digunting. 7 Ogos tu dia jumpa lagi. Ada orang pula buat. Okey, pihak warden telah mengambil kenyataan bertulis daripada pelajar-pelajar terbabit. 8 Ogos, 5 helai uniform sekolah berwarna kuning telah digunting, membabitkan anak kami dan 4 orang rakan sebiliknya. Dia hantar anak pulang ke maktab untuk menghadiri kelas seperti biasa. Dan 12 Ogos, anak kami menelefon pada jam lebih kurang 6.50 dan memaklumkan rambut dia dan orang rakan bilik telah digunting pendek ketika mereka tidur malam tadi. Okey, so kalau kita baca kronologi kes benda ni, kes bully ni, walaupun kita tak nampak pelaku dia tu, pihak maktab memang tak dapat jumpa siapa yang pembuli ni. Tapi kan, kalau nak fikir waras lah kan, kalau korang tengok kan gambar-gambar dekat apa tu yang diorang jumpa kan, gunting, gambar rambut anak dia kena gunting apa semua tu kan, memang scary gila sumpah weh. Tapi ramai yang tuduh mak dia ni yang anak dia adalah pelaku dia sendiri. Kiranya tak ada pun orang yang membuli diorang. Anak dia yang macam orang kata ada personality. Aku tak tahu lah, aku tak nak tuduh. Bagi aku, selagi kita tak tahu siapa pelaku dia, aku rasa tak perlu kot kita untuk menuding jari dekat mak dia ni. Mak dia ni dah lah tengah serabut dengan anak dia kena bully, dengan kes anak dia ni. Aku pun tak faham. Netizen boleh tuduh macam tu je. Scary weh. Kalau korang tengok kan gambar-gambar budak ni kan, ya Allah, kau tengok ada salah satu surat yang anak dia dapat. Assalam kau dapat ni mesti kau bagi tahu kakak-kakak tu kan, diorang penat dah lah tengok muka kau. Diorang benci kau, akak kompang kau pun benci kau, roommate kau, kawan-kawan kau tu semua berlakon je keluar je maktab ni. Akhirnya semua mak bapak belum tentu sayang kau. Aku sayang kau.
Scary weh budak ni. Sumpah macam psycho gila. Death Note. Death Note nota kematian. Dia cakap every soul will taste death. Then to us you will be returned. Saya ada ayat Al-Quran sumpah budak ni memang. Dia tengok cerita apa weh sampai kan boleh buat macam ni sekali. Saya ada tulis darah. Tak tahulah ni apa G13, G14, G16. Ini baju yang diorang kena gunting. Dan ini pula rambut anak dia ni kena gunting dengan kawan-kawan roommate dia. Time dia tidur. Saya ada gambar Dajjal weh. Nampak tak Illuminati tu? El Yasmin, Aina, Emir, Sofia, Amira, Najwa. Dia tulis nama semua dalam roommate dia. Aku tak nak tuduh budak tu. Tapi mungkin ada seseorang yang memang tak puas hati dengan budak ni. Sebabkan budak ni semua roommate dia semua kena. Tak mustahil kan benda ni jadi. Sebab dulu masa aku sekolah aku tahulah kan. Dia orang kalau tak puas hati dia buatlah something. Yang peliknya sampai sekarang tak jumpa pelaku. Okay, so seterusnya korang tengok saya ada tanda salib. Ish, bapak lah dia tengok cerita apa weh. Tanda salib kau. Budak Melayu pak tu Islam. Ni, sorry bagi segala-gala. Weh, sumpah weh, psycho gila budak ni. Dia siap susun selipar Tajuk lah baby budak ni. Tak kena buang maktab ke? Tulisan dia tu. Tak mustahil bagi aku kan. Tak mustahil lah time kau tidur kau tak perasan pun rambut kau kena gunting. Sebab kadang-kadang kita tidur pun tidur mati kan. So, apa pendapat korang pasal kes ini? Aku pun tak tahu macam mana nak cerita. Sebab kes ni memang sedang dalam catatan dan aku hanya menyampaikan kronologi pasal kes ni daripada statement mak dia. So kita tengoklah nanti kod ada penyelesaian dalam kes ini. So guys, apa pendapat korang? Korang pernah dengar tak cerita-cerita macam ni? Sebab bagi aku kes ini memang sangat-sangat scary. Sebab budak ni macam dah terpengaruh dengan cerita-cerita psycho, faham tak? So guys, aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!